Memang benda ni sedap dimakan. Pernah tak makan sebelum ni aku? Dah pernah. Pernah lah. Okey, aku ni di makanan di negeri mana, cik? Tak salah Melaka je. Kalau Melaka yang ini. Kuih Melaka. Okey, sila makan dulu, sila makan dulu. Kita nak minta komen. Okey, hari ni kita bersama. Assalamualaikum pakcik. Nama pakcik? Waalaikumsalam. Asbil bin Razak. Okey, hari ni kita bersama Bos Ikram. Kita ada mengeluarkan satu produk. Akok Paho. Kita nak minta pakcik rasa, kemudian pakcik komen sikit. Boleh? Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benda ni sedap dimakan. Kuih Melaka. Okey, sila makan dulu, sila makan dulu. Kita nak minta komen. Rasa apa? Rasa apa? Rasa sedap. Rasa sedap, manis, Harum. harum tak? Okey, agak-agak dia perasa apa? Perasa. Dia ada dua perasa. Rasa dia macam apa ni? Okey, saya bagi pakcik pilihan. Gula Melaka dengan pandan. Perasa apa silakan? Ya, dia tu pandan gula Melaka lah. Okey. Jadi macam mana? Sedap ya? Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak Okey. beli akok Okey. di Sungai Ramal. Akok Paho. Aku tahu. Okey. Akok Paho. Akok Paho. Okey, terima kasih. Gaduh gabu gebang